Okey bos. So yang ni baja A, B. Yang ni parti tau. Yang ni sangat pekat. Untuk pembajaan pokok, contoh yang ni semayan, 2 ke 4 daun, kita kena dilute kan. So dilution dia berbeza. Makin besar pokok, dilution dia makin pekat sikit lah. So untuk larutkan tu, A kena campur dengan B masuk dalam air kosong. Tapi cara untuk bancuhan tak boleh campur sekaligus yang pekat, nanti rosak. Apa maksud campuran sekaligus? Okey, contoh. Untuk vegetatif 6 ke 8 daun. 1 liter air 5 ml A dan 5 ml B. Cara yang salah ialah campur sekaligus yang pekat ni. Contoh 5 ml A. So 5 ml, itu 5 ml. Lepas tu korang ambil B, campur terus. Macam tu, pekat campur pekat. Ni kira rosak lah. Sepatutnya okey, A masuk 5 ml. Lepas tu ambil satu-satu A, masukkan dalam tu, campurkan. Lepas dah campur A, baru campur B. Okey, B 5 ml, senang saja. Campurkan. So bila dah campur tu, goncang-goncang. So jadilah baja cair untuk whatever korang nak gunalah. Ada semayan vegetatif dengan buah bunga. Okey, itu saja.